Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harap murid-murid semua sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar iaitu pelajaran siam bagi darjah 4. Tajuk yang kita pelajari pada hari ini adalah insya-Allah iaitu tajuk puasa. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik kita membaca doa sebelum belajar dan doa terhindar daripada penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan share terlebih dahulu objektif pelajaran yang patut murid-murid dapat pada hari ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat merumus kembali pengertian puasa dengan betul, dan yang kedua, insya-Allah murid-murid dapat menyenaraikan hukum puasa dengan betul. Okey. Dalam tajuk puasa ini ada terdapat beberapa perkara yang patut kita ketahui, iaitu yang pertama pengertian, hukum, syarat wajib, syarat sah dan rukun puasa. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan pengertian dan hukum sahaja. Apa yang dimaksudkan dengan puasa itu? Puasa itu ialah menahan diri daripada makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga masuk matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Cikgu ulang sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan puasa itu? Menahan diri daripada makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar shadiq hingga masuk matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, hukum puasa itu ada 5, iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Hukum puasa terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama wajib, 2 sunat, 3 makruh, 4 haram dan 5 harus. Hukum puasa yang pertama ialah wajib, seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar dan puasa kifarah. Hukum puasa yang kedua ialah sunat, iaitu seperti pertama, puasa pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Kedua, puasa 6, iaitu puasa 6 hari dalam bulan Syawal. 3, puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah bagi orang yang bukan mengerjakan haji. 4, puasa bersilang-silang hari kerana mengikut amalan Nabi Daud. 5, puasa hari Ashura, yakni 10 Muharram. 6, puasa Ayyamul Bid, iaitu hari 13, 14 dan 15 pada tiap-tiap bulan. Dan yang ke-7, puasa Ayyamus Sud, iaitu hari 28, 29 dan 30 pada tiap-tiap bulan Hijrah. Hukum puasa yang ketiga adalah makruh, iaitu seperti puasa pada hari Jumaat yang berasingan dengan tidak mempunyai apa-apa tujuan, dan juga puasa berturut-turut dengan tidak makan sahur dan puasa sepanjang tahun. Hukum puasa yang keempat adalah haram, iaitu yang pertama puasa pada hari raya puasa, yakni 1 Syawal, dan hari raya haji, yakni 10 Zulhijjah. Hari pertama tu anda boleh kata ni puasa, hukumnya haram. Kedua, puasa pada hari tasyrik, iaitu hari 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga, puasa pada hari syak, iaitu 30 Sya'ban.
Manakala hukum puasa yang kelima ialah harus, iaitu seperti puasa pada bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa saja ia berpuasa, kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan juga pada hari-hari makruh berpuasa. Maka hukum orang yang berpuasa tu bila-bila masa tu hukumnya harus tu. Kecuali dua ni mesti diperhatikan, iaitu pada hari haram diharamkan berpuasa dan juga pada hari makruh berpuasa. Hukum puasa Ramadan adalah fardu ain ke atas diri tiap-tiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Seperti daripada kita ni boleh dapat daripada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajipan puasa, iaitu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Manakala seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajja wa sawmi Ramadan. Yang kira-kira bermaksud diasaskan Islam atas 5 dasar, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini kita ni lihat daripada dua dalil dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita ni dapat ambil iktibar bahawa puasa itu adalah fardu ain dan wajib dilakukan ke atas ketani orang Islam yang mengikut syarat-syaratnya tadi yang telah cikgu terangkan pada awal tadi. Dan di sini dapatlah ketani simpulkan bahawa puasa itu adalah bermula daripada terbit fajar sadiq hinggalah masuk matahari, iaitu kalau ketani bahasakannya ia seperti iaitu semasa waktu subuh, azan subuh itu bermula tah ketani sudah berpuasa dan pengakhirannya adalah ketika bermula azan maghrib. Okey, dan begitu juga tadi hukum-hukum puasa itu ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunat, 3 haram, 4 makruh dan yang terakhir harus. Oleh itu, cikgu mahu kamu faham, dapat faham apa yang cikgu terangkan ini, dan jangan lupa untuk membuat latihan yang telah disediakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita ni mengakhiri pelajaran kita ni pada hari ini, kita ni baca dulu doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.